Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran daripada Allah, akan diampunkan dosa-dosanya yang terlalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini, 23 Mac 2025, telah diadakan majlis berbuka puasa di Musalla As-Salam, SMK Bandar Puteri Jaya. Bersama saya sekarang, Ustazah Siti Hawa. Ustazah, bolehkah Ustazah menceritakan sedikit berkenaan dengan program yang dijalankan hari ini? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kami mengadakan program iftar jema'i iaitu majlis berbuka puasa anjuran PIBG dan juga panitia pendidikan Islam serta skuad surau lah. Okey, majlis ini disertai oleh guru dan juga ahli keluarga serta seramai 60 orang anak-anak skuad surau. Okay, majlis ini bertujuan supaya untuk melatih mereka hidup dalam masyarakat, yang mana juga AJK untuk pelaksanaan ini terdiri daripada skuad surau. Tujuan dia supaya mereka dapat, maksudnya organize lah suatu program tu. Okey, harapan saya untuk skuad surau supaya mereka dapat maksudnya berdikari, bekerjasama dan tolong-menolong di antara satu sama lain untuk menjayakan sesuatu majlis tanpa bantuan guru 100%. Jadi at least maksudnya mereka dapatlah tahu tugas masing-masing, bagaimana untuk melaksanakan tugas, bagaimana untuk mengambil makanan sebagainya. Maksudnya hidup dalam keadaan berdisiplin. Okey, terima kasih. Okey, sama Nora. Bersama saya, Azrina Alisha. Apakah peranan dan perasaan saudari pada program hari ini? Hari ini saya berperanan sebagai AJK Potluck. Saya tolong-tolong cikgu sikit. Lepas tu perasaan saya hari ini seronok sebab ini pertama kali saya join iftar dengan kawan-kawan kat sekolah. Okey, terima kasih. Bersama saya, Pengetua SMK Bandar Puteri Jaya. Cikgu, bolehkah cikgu bagi sepatah ucapan dua kata? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada semua guru, terima kasih juga kepada PIBG yang berjayakan program bubuk lambuk dan majlis berbuka puasa iftar SMK Bandar Puteri Jaya pada hari ini. Dan kita juga meneruskan majlis kita dengan solat maghrib, solat isyak dan juga solat sunat tarawih. Terima kasih kepada semua guru dan PIBG, semua pelajar yang hadir menjayakan majlis kita pada malam ini. Sekian. Program ini telah berakhir dengan jayanya. Saya berharap program ini dapat diteruskan pada masa hadapan. Saya, Munawwarah binti Ruzan, melaporkan.